Kalau setakat pecah belah masyarakat ni, bukan kata bab itu, bab politik lagi lama kita pecah. Bola pun pecah. Main bola pun pecah dah. Pahang dengan Kelantan kalau main final pecah tak? Pecah. Kau nak kira pecah bukan kira agama. Semua benda pecah. Kan? Dalam surau pecah. Gaduh nak nak jadi imam. Bila ada elan lah, tak ada elan semua tak ada. So, bagi saya, kita kena bagi dia fikir. Kita tak payah paksa dia, tapi suruh dia fikir je. Macam mana cara suruh dia fikir ni? Kita pulang pada kita lah. Macam saya, kalau orang tanya perkataan macam tu, kamu tak berdoa. Dulu kita kamu berdoa. Saya akan tanyalah, mana awak tahu saya tak berdoa? Atau aku tak nampak apa kamu berdoa? Saya doa dalam solat, tu yang Nabi ajar. Baik saya doa dalam solat daripada doa lepas solat. Doa dalam solat Nabi ajar. Abang baca doa dalam solat? Tak baca kan? Tak baca jangan bercakap banyak. Diam cukup. So dia akan fikir, betul juga. Banyak Nabi ajar doa dalam solat, abang tak baca pun. Abang baca doa apa? Saya baca doa yang ni lah imam baca. Doa yang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati baca tak? Tak baca kan? Itu Nabi ajar. Tak baca pun. Janganlah marah saya. Kita pun lebih kurang sama je. Kan? So kita suruh dia fikir. Bila dia mula fikir, dia akan berubah. Banyak manusia yang mula-mula dia akan reaksi. Dia akan reaksi kerah. Sebab dia tak faham. Tapi akhirnya lama-lama bila dia akan berubah. Contoh, ada satu tempat saya pergi. Saya berkuliah di situ lama. Tapi dia ni ustaz dekat situ, dekat syarikat tu. Tapi dia tak pernah jumpa saya, dia tak suka. Sekali tu saya pergi singgah kat surau syarikat tu, sembahyang Jumaat kat situ. Kebetulan surau dia besar. Bila pergi kat situ, dia nampak saya, dia marah, dia jumpa lagi seorang kawan dia kata, "Siapa panggil dia datang sini? Siapa dia sembahyang kat sini? Ni siapa yang jemput dia ke sini ni?" Dia marah. Jadi kawan saya ni dia diam, orang tengah marah kan, buat nak lawan. Tapi lama kelamaan dia bagi saya rapat dengan orang yang marah ni. Bila makan, kami makan sekali. Dia tak bagi tahu kat orang tu yang saya akan datang makan sekali. So, bila dia orang tengah makan dua orang, tiba-tiba dia janjikan saya pun datang situ makan, sembang. Jadi orang yang tak suka ni, bila dia tengah makan, takkan nak tinggal makan. Saya pun makan sekali, sembang. Akhirnya, dia kata, aku tengok tak ada apa benda ni. Okey je, boleh berkawan nampak. Lama jadi kawan. Dan kita, bila kita berubah, ni satu benda. Bila kita berubah, dulu tak macam ni, sekarang macam ni. Kita kena tunjuk kat dia yang kita bila lepas berubah ni lagi baik daripada sebelum kita berubah. Supaya dia rasa macam, dia tak berdoa, aku nampak dia tak berdoa. Tapi bab lain aku tengok bagus lagi. Contohnya kita jemput dia makan kat rumah ke. Bab makan ni sebenarnya bagi kesan besar. Sebab tu Nabi suruh bagi makan. Bagi kesan besar. Orang belanja kita makan ni, bagi besar kesan besar. Dia pernah belanja aku makan. Orang akan ingat. Dan cara nak tarik orang adalah melalui makan. Sebab tu orang susah nak tinggal majlis tahlil ni. Makan. Selagi mana ada makan, kita cakap macam mana pun, memang orang kata orang Perak tak ngombin kan. Memang tak bergerak lah dia kan. Dia akan pertahan kerana ada makan. Jadi kita kena buat benda yang sama. Kita kena panggil dia makan. Bagi makan. Benda tu lah benda yang paling antara benda. Sebab tu Nabi pesan. Masuk Nabi sampai Madinah mula. Nabi kata apa? Abdullah bin Salam kata, benda yang pertama aku dengar pada Nabi, afshus salam wa at'imut ta'am. Beri salam, bagi makan. Kerana bagi makan ni akan menguatkan ukhuwah. Itu di antara lah. Buat baik kat dia, beli barang untuk dia. Kita pergi mana-mana belikan souvenir untuk dia. Kita nak dia juga berubah. Tambah adik-beradik kan, bagi souvenir kat dia. Manusia ni macam mana pun tertarik dengan harta kan. Bila kita bagi, kita baik, dia tak boleh kata apa lah. Dia memang dia macam tu. Kalau orang kata kat dia, aku tengok adik hang ni dah tukar jadi Wahabi nampak. Iyalah, nak macam mana, itu pilihan dia. Tapi dia ngaku dia baik, banyak benda dia bagi kat aku. Dia akan rasa macam tu. Dia macam ni Ni sahabat-sahabat kena ingat, bab ubah orang ni untuk jadi macam kita bukan tugas kita. Tugas kita sampai aja. Dia nak jadi macam kita ke dia tak nak jadi macam kita, Allah punya kuasa. Tapi apa yang kita boleh buat, kita sampaikan dan kita minta kepada Allah supaya dia terima kita seadanya. Itu cukup dah. Jaya dah. Dalam keluarga, orang boleh terima cara kita. Jaya dah tu. Kalau nak berjaya lagi, dia jadi macam kita. Kita okey. Maksud dia, manhaj dia ataupun cara beragama dia sama macam kita. Okey. Kerana dia pun anggap, bila kita lain dengan dia pun anggap dia nak tarik kita menjadi macam dia balik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada ruang, ada peluang, bawa dia mari. Jumpa ustaz kita. Kalau tak boleh, bagi video. Video pendek-pendek. 2 minit. Tolong dengar. Dengar sekali je. Apa yang tak kena?